tolong hati-hati bila membaca dua ayat ni daripada surah Al-Kahfi. Dia sama ada anda tahu cara nak bacanya ataupun memang anda tak tahu langsung. Ni saya nak ajar. Tengok ayat 77 surah Al-Kahfi, muka surat 302. Okey, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Okey, kita fokus kat potongan ayat yang ini. Ahla qaryatin istata'ama. Jangan dibaca qaryatis tata'ama, tapi dibaca qaryatin istata'ama. Baik, bila anda nampak saja ya, dia punya petanda-petanda dia, tanwin bertemu dengan hamzah wasal, anda kena ubah sikit cara bacaan dia. Biasanya cara saya ajar pelajar saya, kita cabut satu baris daripada tanwin itu, kita tambah nun baris bawah. Jadi kita baca sebagai qaryatin istata'ama. Next, kita pergi pada muka surat yang seterusnya, muka surat 303, tengok ayat 88. Okey, yang ini lagi bahaya sebab dia berada di dua baris yang berbeza. Okey, tengok elok-elok dekat sini, bacaannya ialah jazaanil husna. Ramai orang silap baca jazaal husna. Ingat, baca elok, jazaanil husna.